guys, welcome back to my channel. Salam 21 Ramadan untuk hari ini. Alhamdulillah sekarang bulan puasa dan Tiha baru sempat nak buat vlog untuk Ramadan kali ni. Sekejap macam masa lalu, sekejap je kita dah hadir dari 10 malam terakhir. Dan Alhamdulillah Tiha sebenarnya buat vlog ni sebab baru ada kesempatan untuk buat momen dengan keluarga. Along, Anga, Abang Ajak, Abang Din dengan Nasrul, diorang baru je sampai sahur pagi tadi. So Tiha tak sempat langsung nak record anything. Dan kita orang terus rehat sampai sekarang. Sekarang dah pukul 6 lebih sebab sekarang kita baru nak start get ready untuk berbuka. Alhamdulillah. So vlog ni Tiha akan buat daripada kita orang berbuka puasa iftar sekali until kita orang sahur sekali. Sebab lepas sahur esok diorang dah start kena pack barang dan diorang nak balik dah. Diorang balik sekejap gila kali ni untuk Ramadan sebab diorang cakap diorang tak ada banyak cuti dah. Dan diorang pun kali ni diorang tak raya dekat sini, diorang raya belah tim sana. So malam ni Tiha nak bawa diorang pergi Moreh dekat Basar Tekak 4.0 sebab Tiha rasa banyak gila variasi makanan dekat situ. Dan Tiha ada try hari tu a few makanan viral ataupun makanan-makanan yang Tiha rasa macam sedap untuk Tiha repeat together. So Tiha nak diorang rasa apa yang Tiha rasa hari tu. Adalah sikit Tiha nak beli tacos, samyang dengan apa yang lagi satu? Super bites. Ya Allah, sedap gila hari tu Tiha try dengan kawan-kawan. So itu plan untuk malam ni. Sekarang kita kena get ready untuk berbuka puasa dulu. So jom let's go. Tiha tunjuk apa yang kita orang buat dekat dapur. Jom. Ini siapa dia ni? Ini siapa dia ni? Cici, Muhammad Zain. Abang buat apa? Yang buat cucu toge. Cucu toge. Request by Alung. Tak faham lah, diorang datang jauh-jauh, diorang request kat Abah nak makan cucu toge. Kita tengok budak. Ish. Budak. Yeah. Ui. Get ready. Ni apa ni? Nak pegang? Nak pegang sebenarnya. Wah. Wah, JJ vlog lah. JJ vlog ke? Kita akan get ready untuk berbuka. So Abah keluar pergi beli tadi kuih-kuih. Kita ada pulut udang. Yang pertama. Kedua, kopiang. Aku favourite semua orang, martabak. Martabak dia sedap gila weh. Siapa yang nak makan martabak yang sedap dekat RSV, tolonglah beli dekat Taman Nilam Sari. Sedap dok. Kita akan potong. Sebab kita ramai, so kita akan potong. Ada 2 daging, 1 ayam. Ada dengan Abang Ajak tengah siap-siap. Angah dengan Abang Andi keluar bazar. So Mama dengan Abang dekat dapur. Ada martabak. Tadi Nasrul dengan Abang Ajak pun ada pergi ambil bubur lambuk. Ini wajib. Sedap gila. Setiap hari kat sini ada buat bubur lambuk. So boleh pergi ambil. Dan budak-budak ni memang diorang suka gila makan bubur lambuk. Harapnya Abang Di dengan Angah tak beli banyak-banyak lah makanan. Sebab kita orang pun dah banyak makanan dah ni. Siap-siap dulu. Hari kita tunjuk macam mana. Jom, let's go. Apa JJ? Adik? Nak ke? Nak ni ke? Okey. Dia nak makan dan punya. Cucu tahu guys siap. Cok lagi habis. So lepas ni kita dah clear untuk kita solat sekali berjemaah sekejap lagi. Lagi kita akan buka puasa dulu, makan kurma, and then baru kita solat maghrib berjemaah. Baru kita makan. Sebab kalau tak, selagi ramai-ramai nak semayang lepas makan, oi, susah weh. So sekarang ni kita akan get ready dulu untuk berbuka, and then kita akan solat dulu berjemaah.
few moments later. Makan. Asal, jom makan. Nak cucuk togel tadi kan? Cucuk cepat. Ni awal, ni barisan awal. Uish. Angah? You okey? Bubur sedap. Mana kasih sashimi sedap. 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 Kasih cakap dah memang sedap. Kita orang beli martabak. Dia punya sos bawang ni jarang nak makan. Sebab Alung selalu sakit perut kalau makan benda tu. So kita orang since then kita orang memang tak makan. Bila tadi beli martabak, abang ajak tanya, mana dia? Dia punya kuah bawang. Kita orang tak buka. Abang dia apa perasaan? Okey. Puasa? Okey, sedap. Martabak dia sedap kan? Allah. Alung? Sedap. Oh, Alung yang paling teringin sekali. Alung request yang ni guys. Yang ni Alung request. Banyak? Okey. Okey. Nasrul. Ni, mana? Yang Nasrul nak makan mana? Nak kena ni lah. Hush. Makan. Abang okey? Kakak dia boleh je buat rasanya. Pasal Bukan gula ni ya. Sedap. Kenapa tu? Dek, Mama cakap apa? bila dah ada dua orang. No hand. Macam ni lah suasana dia. No hand. JJ no hand. Ada cucu dua orang. Mikaela pun no hand. Okey, bertenang dua-dua orang, bertenang. Kamu tolak-tolak. Muhammad Zain. No. Dua orang sama. Sedap abang. No. Makan dulu. Later. Abang nak ikut tak? Kita orang pergi sana. Moreh. Khabar tu kat rumah. Datang tentera kecil lah. Dia pantang tengok kamera. Berpis. JJ. JJ. Hak cica. Tak ada ketiak je. Ya Allah. Lagi seksi. Alhamdulillah. Kalau ni dengan cucul. Elah, saya nak kiss Nana. Mana? Few inches later. Okay guys, so sekarang kita dah solat, kita dah settle everything, solat tarawih semua. And now pukul 10 lebih, 10 suku macam tu. Sekarang kita akan pergi Moreh. So sekarang kita nak pergi ke Pasar Tekak 4.0 dekat Jam Besar Sungai Petani. So dekat Pekan Lama lah. So jom sekarang kita akan gerak ke sana. So jom tengok apa yang kita orang akan beli dekat sana nanti. Jom, let's go. Mana look? Wow. Sekarang kita dah ada dekat area Jam Besar. Kita terpaksa kena parking jauh sikit sebab memang confirm memang takkan ada parking. Especially lagi seminggu nak raya. So tak apa, jom kita tengok apa yang ada. Randomnya tiba-tiba beli kasut. Yang ni paling kecil yang ni. Abang Ajak, kenapa tiba-tiba beli terus kasut ni? Tak larat. Tak larat dah. Dia berat. Terus beli kasut. Dia pun nak jalan. Okey dah. Elah kak, nice shoes. Yeay. Elah kak, nice shoes. Fatihah. Kita beli air dulu guys. Okay, cepat. Hai. JJ, apa? JJ dah kebulan. Kakak dapat shoes baru, dapat balon, dia okey lah. Sekarang kita dekat Superbike. So Superbike ni dekat sini. Kita dah sampai guys, Pasar Tekak 4.0. Macam nak apa? Nak habis apa? Daging ke ayam ke kambing? Daging dua, yang biasa. Yang biasa je. Ramai dia, ramai. Minggu depan dah raya. So memang ramai gila. Kalian nak order apa?
Kita akan beli yang biasa punya beef. And then ada lagi. So kejap lagi kita akan tunjuk apa lagi kita nak beli. Yes. So yang ni ada je ori, lepas tu eggy, cheesy, benda lain. Tapi kita orang choose yang ni. So yes, dekat sini. YouTube dia. Terima kasih. Ini tadi kita dekat Basah Tekak 4.0. Sekarang ni kita nak bawa ke Jalan Minato, viral street food dekat SP. So kita akan pergi ke sana. Dia all the way kita jalan ke sana. Dia macam almost 1 km juga lah korang. Tak 1 kilometer pun lah. Almost 1 km. It's not almost pun. It's just like 500 meter. Business. Dekat je sebenarnya. Dia dorong belakang. So sekarang kita akan pergi ke Jalan Minato. So jom. So basically jalan ni macam banyak bundle ataupun barang-barang yang pre-loved item macam kasut, Sini ada banyak lagi lah. baju. Sini pot untuk menyelam sebenarnya. Sini memang pot untuk menyelam. So jom kita tengok apa yang ada dekat sana. Okay, ini ialah Jalan Minato. Orang tengah atas. Jalan Minato. So sekarang ni kita nak cari takus. Yes, takut tak tahu kat mana. Takus ada. Jom. Banyak makanan viral food yang korang boleh datang. So basically diorang buka kalau bukan hari yang macam ni. Hari macam ni kan hari Ramadan kan. Kalau bukan Ramadan, diorang buka bila? Setiap weekend ada. Oh, every weekend ada. Okay. Weekend tu Jumaat Sabtu Ahad ke? Sabtu Ahad je? Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu. Kedai Jumaat Sabtu. Itu saja. Hari tu capai try sekali. Tagih. Datang lagi kali kedua. Ni datang kali ketiga. Bawa pula family dia datang sini. Sebab sedap memang sedap. So recommended guys, korang boleh datang kat sini. Geria number 1 Sungai Petani. Betul. Tick. Anda pernah pakai takus? Pernah, tapi Taco Bell lah. Cuma Taco Bell kan dia macam ada crispy kat luar, ada yang soft shell. But ni dia semuanya macam soft shell. That's right. A few moments later. Guys, kita dah berjaya. Halo tak? Apa nama siapa? Tada! Kita berjaya beli takus. Tak ada tak ramai pun. Takus tak ramai orang. So, kita beli takus. Dua. So, bye-bye. Wow. You like it? Like it? Ni mesti Abang Andi suka. You mesti Abang Adi suka. Kalau suka, pergi beli sendiri kat situ lagi sekali ya. Boleh pergi. Abang dapat yang tofu dia. Abang ajak. Yes. Majid, makan. Oh. Kalau tak Majid pun nak percaya. Ya. Kenapa? Sedap. Dah. Makan. Sedap. Allah. Oh. Allah lebih sedap. Is it yummy? Ada reason kenapa I suruh you guys try. Sedap ni. Sedap ke Mama? Alam you, I nak tengok you punya reaction tu. I nak you guys punya reaction. Honest eh? Kena suap sayang lagi. Betul-betul sedap ke? Sedap. Okay, approve guys. Diorang approve yang nachos ni. Sedap. Sedap gila. Kalau perah limau sikit, masam sedap. Tapi dia dah masam sebenarnya. Apa dia kebab? Takus. Kita takus. Sedap. Okay, succeed. I rasa lega. Okay, jom kita makan. Orang kata sedap lah. Mana? Good. Ya. Ini sate. Sedap. Dia buat caramelis. Oh ya, layak ni biar. Tak cakap balik kedai tak ada diet. Okay guys, itu je video untuk kali ni. Thank you for watching my video. Jangan lupa untuk like, share and subscribe my video guys. Bye bye guys. See you guys in the next time.